rumah, kilang, factory, kebun kelapa sawit, kebun getah, apa semua tu tak ada nilai bang, nak dibandingkan dengan kasih sayang kita, hubungan silaturahim kita. Saya tak ungkit abang, ambil kat abang semua. Jangan sampai cakap saya tak halal dunia akhirat. Kalau abang mati, saya bersumpah abang, saya tak pijak tanah abang. Tu dia. Tuan-tuan pernah jumpa kes tu? Saya pernah jumpa tu. Dia cakap, mulai hari ni putus silaturahim, hang bukan abang aku, dan kalau jadi mati kat hang dulu, aku takkan pijak rumah hang, takkan pijak tanah hang. Jadi sungguh tuan-tuan, abang dia sakit duk faham tak boleh, mengucap faham tak boleh. Upah hari dah teruk sangat ni. Pergi bincang dengan adik-beradik dia, ada tak benda tak kena yang pakcik ni buat? Rupanya ada tuan-tuan, perbahagi pusaka tak betul. Kena pergi cari balik adik-beradik dia ke, waris ke, minta halal. Pujuk mailah dia nu, abang hang teruk nu, aku tak mau pergi tolong lah. Aku dah sumpah, aku tak mau pijak tanah dia, aku dah sumpah. Kalau aku pijak sekali lagi, aku kena makan sumpah. Tuan-tuan tahu dia buat apa kat dia? Supaya dia pergi maafkan abang dia, tandu. Pikul daripada jalan, honok atas tandu, dia berhenti depan pintu, saya halalkan apa yang abang buat. Baru mengucap, baru mati orang-orang. Dahsyat tuan-tuan ni. Sebab tu abang, jangan kerana harta putus silaturahim. Yang kedua, kenapa putus silaturahim? Nikah tak izin, nikah tak restu, nikah tak reda. Siapa dia? Pi Ramli buat lama dah. Sabar ya, sudah cukup 3 hari sabar ya. Siapa yang kau pilih? Kasim Selamat atau Dr. Ismadi? Kasim Selamat mak, bagus. Ini wang 5,000 kau berambus daripada rumah aku, kau bukan lagi anak aku. Dia dengan Pi Ramli main Pulau Pinang, main race horse. Lalah duk rumah Bali, bawa rumah. Mak dia tak mengaku anak. Mak tak mengaku, kau bukan lagi anak aku. Satu, kalau dia bukan anak makcik, dia anak siapa? Tak tahu, dia anak kucing. Makcik, ustaz tak tahu saya yang mengandungkan dia. Tahu makcik mengandungkan dia. Ustaz tak rasa saya beranakkan dia. Tahu saya tak rasa. Tiba-tiba dia pergi menikah, tak mau ikut cakap saya, ustaz. Saya kecewa, ustaz. Saya tak ada anak macam tu, ustaz. Makcik, jangan sampai putus silaturahim, makcik. Tak elok, makcik. Neraka, makcik. Biarlah neraka pun, apa masalah? Masalah, makcik cakap tak ada masalah. Neraka, makcik. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali neraka. Tak apa, bukannya seorang ramai. Elok. Dia kata duduk dalam neraka tak apa, bukan seorang-seorang dia, ramai lah. Allah. Sebab tu saya minta pada abang-abang, menjodohkan anak dengan orang yang tak betul, putus silaturahim. Dia boleh membawa kepada putus silaturahim. Cuba tengok, kita ni ada 4 orang anak. Isteri, suami, 4 orang anak. Bahagia? Bahagia. Abang-abang cuba tengoklah, bahagia ada 4 anak. Bahagia daripada daripada tadika sekolah rendah, mai kawan ni masuk sekolah rendah, kawan ni sekolah menengah, adik pula masuk sekolah menengah berjaya pula, dapat scroll apa semua. Adik-adik 3 orang pun dapat scroll, berjaya sangat, ya Allah, bahagia sangat. Ambil gambar pun hari raya, baju sama sedondon, bercuti sama-sama. Bila start masalah keluarga tu? Bila keluarga yang 4 orang anak tadi ni, yang duk bahagia berjalan sama, naik kereta berjalan sama-sama, kelah dekat Batu Feringgi, pergi duduk pula tu tepi pantai, duk main banana boat tu. Start bila bermasalah? Bila ada menantu seorang, menantu 2 orang, menantu tu pula hantu. Cuba tuan-tuan tengok, tak pernah anak kita kena pukul, menantu kita pukul lah. Pak pun tak pernah pukul anak pak. Hang baru menikah dengan dia 3 bulan, tampak dah lah.
Tu kira tampak tu kira baik pak. Kalau ikut saya pernah rajang nak pak. Bila yang start bermasalah ni? Menantu. Rupa-rupanya menantu tu tak pernah sentuh anak kita. Kita duk kata hang nikah 2 tahun dah, awak tak mengandung ke? Hang tak ada apa ke Siti? Dah 2 tahun nikah dah. Nak ngandung popok dia bukan sentuh cek. Tu dia tak sentuh cek, dia sentuh cash ke? Cek bukan cek itu pak bodoh kat pak. Macam mana cek nak mengandung pak dia tak sentuh cek awak. Mak dia duduk di dapur pula, mak dia kata awak laki hang tak ada tangan ke tak sentuh. Mak dia tak minat kat orang perempuan. Entah? Dia minat orang jantan. Lah. Betul ke cik? Betul mak. Dia tak pegang apa cik. Itu dia pegang siapa? Oleh jantan, oleh rumah. La ilaha illallah. Dah kalau dia duk minat dengan jantan yang dia nikah dengan hang pak siapa? Tak tahulah pak yang suruh itu. Aku juga. Dulu tak ada masalah ni. Kita start masalah ni apa? Bila salah pilih menantu. Sebab tu cari jodoh yang adik-adik, cari isteri yang bagus, suami yang bagus. Bercempera keluarga ni kadang-kadang salah pilih menantu. Dulu elok saja. Ni mana hak tak nikah lagi malam ni. Hak mana nikah duk diam-diam ni, hak belum nikah ni. Ni hak dah nikah pun sibuk tegak kepala nak tengok pula ni. Ni hak cerita hak belum nikah ni, cari hak elok jodoh. Jangan sampai bercempera rumah tangga kita, hubungan silaturahim habis. Mak, abang tak main tengok mak lah. Tak. Ku telefon marin lah duk telefon dia balik lah mak. Tak mak tak larat. Tak balik pergi Kelah. Tak balik pergi Kelah. Takkan tak boleh langsung mak cek benda Sabah pun boleh balik tengok mak. Takkan dia duk, kita duk Pinang Tunggai, dia duk Pinang Dua Tunggai, takkan tak boleh main mak. Telefon abang, awak abang biar mak jatuh, takkan tak boleh tengok. Rupa-rupanya ke Ipang tak pergi main. Tu nak pergi mana lah? Tengok mak jatuh. Allah, dia tahulah bangkit. Masuk balik duk tengok TV. Salah pilih menantu tu dia. Tu nombor 2, hubungan rahim. Yang ketiga, hubungan rahim ni hilang pasal apa? Adalah berkaitan dengan perkara yang melibatkan tersentuh hati. Kadang-kadang mak dengan bapak ni duk lebih seorang pada adik, hak lain tak lebih. Kalau adik hak bongsu minta apa pun bagi, anak hak lain tak bagi. Anak ni kecil hati. Bila kecil hati, benci pada adik, tak suka. Macam-macam cerita. Tuan-tuan, ni nama dia apa? Nama dia silaturahim. Yang ni yang Allah pesan pada kita, jaga elok-elok. Siapa dia? Yang pertama, orang yang kita panggil qarabah. Yang kedua, orang yang boleh dapat pusaka daripada kita. Orang yang pernah berkongsi rahim dengan kita. Orang yang pernah makan, seminum, sebantai, semeja dengan kita. Nama dia adik-beradik kita. Siapa dia? Mak kita, pak kita. Lagi abang kita, kakak kita, adik kita. Lagi anak kita, cucu kita. Lagi mak menakan kita belah mak, mak menakan belah pak, mak menakan pak tu, adik menakan belah mak, belah pak semua. Anak-anak menakan depa. Maksudnya anak menakan mak kita. Maksudnya siapa? Sepupu. Maka dia dipanggil sebagai apa? Qarabah. Dia dipanggil apa? Rahim. Yang ada pertalian rahim dengan kita. Lepas tu ustaz, lepas tu hak kita sekarang ni dipanggil apa? Dipanggil sebagai saudara di dalam Islam. Sebab saya tak dapat harta pusaka Datuk, Datuk pun tak dapat harta pusaka saya. Ustaz, maknanya saya ustaz dengan Datuk pengurusi boleh gaduh ke? Oh, tak boleh juga. Dia main pula ayat lain pula, dia main pula hadis yang lain pula. Wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru.
Yang sesama kita ni apa tak boleh buat? Jangan dengki pada dia. Jangan dengki pada dia. Siapa tu? Mak dia buka apa depan tu? Nega burger 2 hari tu. Tengok tutup tu. Lepas 2 hari betul tinggal gerai burger hilang. Aku kata dah. Tu nama dia dengki. Lawa pengantin tak tengok malam menantu dolang. Oh lawa kemas. Orang mana tinggi sangat? Afrika. Oh sengkoknya. Han tunggulah 3 bulan lah. Han tengoklah 4 bulan cerai. Aku kata betul tak aku kata? Nama dia Tahasadu. Kita tengah duduk semayang ni, duduk dengar ceramah ni, motor lalu. Wow. Mampulah. Tu nama dia Tahasadu. Kenapa sebut mampu pada dia? Dia saudara awak dalam Islam. Dah lah dia payah cakap ustaz pun. Dia awak motor laju ustaz, bunyi masuk dalam ni. Nampak macam mana ada perangai dia lagu tu. Tu yang saya kemarin dulu saya letak kayu betul-betul tengah jalan tu. Depa buang pula. Pasal apa abang letak kayu situ? Biar depa tahu jatuh. Tu nama dia salah bang, abang buat zalim pada dia. Ada yang duk tunggu tengah jalan, bila datang mak rempik ni dia ambil kayu, dia lempar dekat tayar muka motor, jatuh tunggang langgang. Haram kan. Ustaz, saya tengah sembahyang dengan jemaah ustaz, depa balik mercung ustaz. Terkejut saya ustaz. Saya berkata, mampulah apa? Mati sama peti lah apa? La tahasadu, jangan. Wala tabaghadu, jangan marah. Jangan marah-marah sama-sama kita, bergaduh. Kalau berani jom. Umur dia 28, pergi ajak pakcik 82. Orang tua tukar mata mu rabun dah. Berani sangat jom. Hang 28, hang pergi ajak hak organ lah, hak organ mati dah. Yang ajak tumbuk siapa? Kita sama-sama kita. Wala tabaghadu, jangan marah-marah pasal apa? Yang ketiga, wala tadabaru, jangan boikot, memboikot. Hang tak pergi dah masjid tu. Lepas mereka buang aku, tak mau pergi dah. Berapa lama hang pegang AJK masjid? 2 penggai lah, 4 tahun lah. Lepas tu mereka tukar oleh malah habis. Tak mayang. Malah mayang di rumah. Jumaat pun di rumah. Tu siapa imam? Aku. Makmum bini aku. Elok kan. Mailah semayang. Pasal apa boikot memboikot? Zaman kita dah habis. Sekarang zaman Datuk pengurusi, biar dia buat lah. Kita support dari belakang. Jangan kita duduk belakang-belakang. Tengok. Jangan. Aku duduk elok-elok jadi imam, dia pecat aku lah. Imam tak ada. Imam pergi mana? Cuti bersalin. Loh, dia bukan bini dia lah beranak, bukan dia. Tak usah kata apa. Jangan boikot. Tapi orang kita ni sama-sama Islam nak boikot. Malah ni siapa ceramah? Ustaz Kazim. Apa ya? Malah biar aku pergi cari cakotiam. Pasal apa? Aku tengok songkok dia, aku tak kenal lah. Awak, dia memang belah depa punya lah. Fikir tengok duk pakai songkok hitam dia tu. Mana pernah basuh tu? Kita ni pakai kepiah putih ni basuh ke? Hak dia ni bila dia basuh? Oh sudah, pasal kepiah dengan songkok. Songkok saya ni tuan-tuan tak pernah pijak kaki tu. Tak pernah basuh songkok dia kata. Ni hak kapet bila lah basuh. Mai abang kata. Yang tuan-tuan duduk letak punggung, kaki cekam. Keluar daripada tandas, kaki basah, melap jalan pula tuan-tuan pergi sujud pula atas kapet tu. Bila nak basuh kapet? Hak songkok saya ni tak pernah kotor ah. Ni kapet. Tek cicak pun main rembat lagu tu ya, buang ke tingkap. Janganlah macam itu. Boikot Allah larang, Nabi larang. Wala tadabaru. Allah kata apa? Jangan gaduh sama-sama kita. Nanti kamu hilang kerehatan. Watafhalu.
wa tazhaba rihukum, kamu akan hilang kerehatan. Macam sekarang kita letih kan, macam-macam hai, akibat daripada perpecahan sesama muslim. Jadi ada dua, satu nama dia putus silaturahim yang melibatkan adik-beradik, satu lagi memutuskan persaudaraan dalam Islam. Tak cakap boikot memboikot, pulau memulau, mengata. Yang ni dua-dua tak mau, dua-dua je tu haram. Yang kita tajuk kita malam ni bukan persaudaraan dalam Islam. Yang tu tahun lain pula kita buat tajuk. Niat saya nak bincang ni tajuk hak persaudaraan kerabat. Saya kata pada orang kaya di Kuala Lumpur tadi, bang, sepatutnya abanglah bela anak yatim. Sebab depa tu anak menakan abang, depa kaum kerabat abang. Kalaulah kita berpegang kepada Al-Quran, tak ada rumah anak yatim. Tak ada. Tanya anak yatim, ayah tak ada lah, baru ni bulan puasa kata, saya pergi bercakap pada rumah rumah anak yatim, anjuran korporat apa tak. Saya tanya sini, siapa yang tak ada pak? 2 orang yang angkat. Yang tak ada mak, ramai angkat. Yang tak ada mak, pak ada, lagi ramai angkat. Ini bukan anak yatim. Anak yatim tu hak pak mati, bukan pak dia nama yatim. Tu cerita Tiga Abdul, Labu Labi tuan. Kalau pak ada, mak mati, itu bukan anak yatim. Saya tegur pada pengusaha dia, ni bukan anak yatim. Sebab tu kami tak letak sekolah kami sekolah anak yatim, kami buat di situ pusat jagaan anak yatim, warga mas dan fakir miskin. Sebab kadang-kadang anak saya tak, anak yatim tu, anak yatim je nak, abang siapa dia? Saya bapa dia. Tu macam mana jadi anak yatim pula? Mak dia beranak kat dia, mak dia mati, tu anak yatim tu. Yang mati abang baru dia yatim, abang hidup lagi dah. Saya ada, pasal kata saya mati pula. Maknanya abang tu pak pasal apa yang suruh depa pula? Anak yatim tu yang kematian bapa. Kalau kematian mak dengan bapa baru sebut yatim piatu. Kalau mak mati, pak duk cokong lagi, itu bukan anak yatim. Oh, sudah tuan. Satu, saya kata lah, kalau betul-betul lah yang mati tu anak menakan kita, pak dia adik kita, pak dia aksiden mati, mai duduk dengan Pak Long, mai pengusaha anak yatim kata, Tuan Haji, kami boleh belah Tuan Haji. Tak apalah, saya boleh belah. Saya ni waris mereka, mereka pun waris saya. Saya nak belah mereka sebab mereka anak menakan saya. Mai duduk dengan Pak Long, duduk balik rumah. Saat lagi duduk di tempat makan tak tentu halal, pergi suruh kita dermal kat bank pula duduk jual bang rimau, duduk jual kalender semua. Pergi duduk kat traffic light, pergi jual yang pelam. Ni bukan kerja zalim saya membiarkan anak menakan saya duduk dengan hang. Allah sebut dalam Quran tu, fa ammal yatima fala taqhar. Allah sebut tu, ara'aital ladzi yukadzibu bid din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang berbohong, pendusta dalam agama ialah orang yang tak ambil kisah tentang anak yatim. Anak menakan hang belah. Ustaz tengoklah kaki saya. Pergi mana kaki abang? Kecil manis lah Ustaz. Dua-dua kena potong. Saya pun harap daripada Jabatan Agama macam mana saya nak bela 3 anak yatim lah. Adalah adik-beradik dia hak lain, ada kak dia, ada adik ayah dia pun ada. Depa belah pula. Ustaz, kami semua tak ada kaki Ustaz. Keluarga kecil manis semua ni masalah Ustaz ni. Takkan dia tak ada tok menakan dia, takkan dia tak ada tok, takkan dia tak ada, sudah tak ada yang lain. Pergi serah pada asrama anak yatim. Ni duk ada tok, duk ada tok wan. Tok wan pencen cikgu, yang tok pencen cikgu juga, takkan tak boleh bela cucu. Ni anak kerabat hang. Kalaulah betul-betul ada macam ni tuan-tuan, selamat kita. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, banyak kali saya sebut dalam ceramah saya,
Cuba kita pergi kedai Cina. Dulu ada syarikat apa nama, rubber, bukan rubber getah. Lee Rubber and Brothers, Go Brothers, tu Cina. Dia menega pun brothers. Kita pula Goodman Brothers. Tak pernah faham, tak faham sudah. Goodman Brothers macam pernah dengar je Ustaz. Tak pernah tak faham sudah kan. Orang Cina sikit-sikit keluarga dia. Lee Brothers, dia adik-beradik Lee. Lim Tong, adik-beradik. Brothers, keluarga Lim Tong. Kin Ching Kuat Brothers semua tuan-tuan. Di mana yang orang Melayunya? Kenapa kita tidak buat koperasi keluarga Kazim? Keluarga Kazim, anak dia 11 orang berkumpul. Buat keluarga, koperasi keluarga Haji Kazim. Yang ni cikgu sekolah, yang ni engineer, yang ni masukkan modal buat bisnes. Buka sesi minyak, lah di mahal. Buka kedai runcit. Keluarga ni saja bagi modal ramai-ramai, menega. Keuntungan simpan. Kalau jadi anak yatim dalam keluarga, kita dah ada tabungan anak yatim pada dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, dah masuk dah, insya-Allah. Masuk. Tino. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. كتابة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.
Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, dah sampai masanya kita mula membincangkan tentang keindahan bersilaturahim ini dalam bentuk ukhuwah. Yang pertama, kita wujudkan satu kumpulan. Bukan hanya berkumpul setiap kali raya Aidilfitri, buat reunion, buat makan-makan, buat dalam bentuk ekonomi. Anak yang nak belajar, sambung belajar, ni dah ada duit dia. Anak yang sakit, keturunan cucu yang sakit, ada tabungan dia. Yang ni aksiden mati pula pak dia, ada untuk anak-anak yatim dia. Maka takkan jadi melarat keluarga kita, tuan. Tuan-tuan tak rasa apa ke tuan-tuan? Itu saya cerita tentang anak yatim. Di sekolah saya bukan setakat ada anak yatim. Di sekolah saya ada warga emas. Panjang emas. Ada berapa ramai Ustaz? 192 orang. Yang paling tua Ustaz 87, paling tua. Semalam di Kulim ada orang kata, Ustaz cari seorang kat saya boleh Ustaz, saya duda Ustaz. Kalau ada Ustaz recommend kat saya, ramai. Kak Som 78, Cikgu Kemaran 82. Kak Som tu dengan gout, sakit buah pinggang, jantung semua ada. Kalau rasa nak tolong lah, digelar Ustaz bagi hak muda sikit, mai lah kata. Mai. Tuan-tuan, serupalah tadi anak yatim. Ni Kak Tun sakit apa Kak Tun? Buah pinggang. Suami tak pernah kahwin. Adik-beradik ada? Adik-beradik ada. Kak Yah sakit apa? Kak Yah sakit kencing manis. Baru ni bukan kena tipu orang, tu kena kencing. Elok. Kencing manis satu, kena kencing satu. Tuan-tuan, yang saya sebut pada tuan-tuan ni orang yang tinggal di sekolah saya. Ada yang ada anak, tapi bukan anak dia buang, dia main nak mengaji. Ada yang ada suami isteri, duduk mengaji. Ada yang pencen, tinggalkan keluarga, bukan tinggal saja-saja, nak belajar. Duduk 2 tahun balik, duduk 3 tahun balik, kadang-kadang mati di sekolah saya. Ada ustaz yang dibuang, ada ustaz yang sebatang kara, ada yang papa kedana ustaz, ada yang miskin ustaz, ada. Soalan dia, Kak suka kahwin tak? Tak kahwin. So tak ada anak lah. Soalan bodohnya ustaz, tak kahwin tak ada anak lah ustaz weh. Yang tu saya tambah lah. Kak ada adik tak? Ada. Ada abang tak? Ada. Kalau betul kita faham ayat tadi, Kak, saya jaga Kak, main duduk dengan saya. Kalau saya ni adik kandung Kak Long, saya tak gamak Kak Long duduk tempat orang, makan orang bagi apa semua orang bagi. Saya ni ada Kak Long oi, main duduk dengan saya. Kak Long tu kak saya, ganti mak. Lagi pun orang gaji saya tak ada. Kak Long lah saya harap belah anak-anak saya. Elok orang tak. Rupanya dia suruh belah anak dia. Ada juga. Jadi kuli je tak. Dia kakak hang, Kak medok dengan saya Kak, saya belah. Ada orang macam tu, yang tu banyak saya jumpa tak. Ada satu adik dia jadi nyanyuk, demensia. Pergi jumpa dia, Ajar buat apa? Ni duk nyembah mereka, duk main tadi. Saya tengok mana ada orang, dia seorang kan. Ni mereka duk main, duk makan dengan mereka. Sudah tuan-tuan. Hantu ke apa dia tengok. Dia pergi surau, dia tak balik lah. Naik motor saya cari pula dengan grup saya. Mana pula makcik ni? Nyanyuk. Rupa tu jalan yang paling jauh saya cari sampai mana? Sungai Siput. Ipoh, duduk di Ipoh, dia pergi Sungai Siput. Telefon, abang, makcik kita ni tak apa ingat. Tak apa ustaz, kami ambil. Saya belah dia ustaz, saya abang dia.
minta maaf ustaz, menyusahkan ustaz. Tak menyusah, dulu dia sihat tu lah ustaz, saya pun tak tahu kalau ustaz tak abang. Tak apa ustaz. Mai abang dia, mai adik dia, 2 kereta kemas-kemas barang buat balik semua, tinggal kosong pondok dia. Minta halal ustaz, kalau salah ke adik kami, kakak kami salah, minta maaf ustaz. Makcik tak nak buat salah, dia pelajar bagus. Ada ustaz yang tak mau bela? Dah. Bang, ni kak ni dah rasa dah tak sihat ni, berberak merata. Boleh tu. Dah sekarang macam ni ustaz. Ustaz cari pusat jagaan warga mas, kuasa ustaz yang swasta punya lah. Bayar pun tak apa, saya bayar ustaz. Berapa pun tak apa, saya bayar. Tak, kalau boleh abang ambil dulu. Dah. Saya pun tak ada masalah. Ustaz urus semua. Ustaz bagi tahu aja bil berapa. Yang tu ramai ustaz? Yang tu ramai. Tak nak belah. Tu kak hang, tu adik hang. Dia tak mau basuh berak dia, tak mau. Tak apa, hang nak pergi hantar rumah orang tua, rumah jagaan swasta pun tak apa. Tapi mainlah ambil. Tak. Dia pergi hantar tuan-tuan dekat rumah jagaan orang yang bukan Islam. Bila saya dapat tahu, saya pergi grup, saya pergi cari balik makcik tu. Dia bukan rumah orang Islam, toke dia bukan Islam, hak duk sebilik dengan dia pun tak Islam. Dia makan apa makcik ni? Walaupun bukan tanggungjawab kita dah, saya ambil balik lah. Saya ambil balik, pukul kain baju dia, jom lah. Mereka bayar 1,800 sebulan. Tapi orang masak tu bukan Islam, tak tahu. Tuan-tuan gamak ada umur 80 tok ni dah, orang bagi apa pun ngap. Saya tak gamak tak lah. Jumpa dengan yang jaga silaturrahim. Siapa yang sambung silaturrahim, murah rezeki dia. Tuan-tuan nak ada murah rezeki? Kalau ada kakak macam ni, kalau ada adik macam ni, anak menakan macam ni, kalau ada abang macam ni yang susah hidup dia, bantu dia, sambung silaturahim. Kita dah lebih seminggu dah raya ni, ada tak kita pergi rumah abang kita? Open house, pergi Kedah, kita duduk sini, abang hang duduk kat Parit Bunta, awak tak pergi? Malah dah dia tu payah kira abang lah. Macam mana yang kata menyambung silaturahim? Ziarah dia. Macam mana yang kata sambung silaturahim? Bantu dia. Macam mana yang kata sambung silaturahim? Jaga dia. Macam mana yang jaga silaturahim? Kalau dia miskin, wajib ditolong. Kita duk nampak yang di Syria ni, nak ke mana ni bang? Kami menghantar misi bantuan ke Syria. Bagus. Tapi dengar, abang ada abang kandung duduk Parit Bunta tu? Ada. Bukan dia dapat zakat ke? Biar pergi kat dia zakat bagi dia. Pasal apa abang nampak Syria, tak nampak dia di Parit Bunta? Hak Syria tu saudara Muslim, yang ni saudara kerabat, lagi rapat tuan-tuan. Dengan sebab abang tak peduli kepada dia, malap rezeki abang. Saya heran ustaz, mereka kata kalau sedekah murah rezeki. Saya duk sedekah tapi rezeki saya ada tak kena ustaz. Dapat projek batal, dapat projek dah jalan payment tak dapat, saya pun pening ustaz. Ni kereta saya pula rosak pula. Ustaz kata kalau sedekah banyak murah rezeki. Pasal apa saya? Abang ada tak kak ke mak menakan ke adik menakan ke siapa ke sepupu ke yang kok tak baik? Ada lah sepupu lah, ada terlengkah itu sikit lah bergaduh. Bella memang tak peduli, saya pun tak tahu nombor dia pun saya tak. Tu dia punca yang kata rezeki abang jadi mahal. Pergi cari balik sepupu abang, sambung balik silaturahim. Ada lah kok tok kan, ada lah tok menakat lah dia. Kata duduk di pondok mana tahu, belah-belah Ipoh, Kazim ke Kazam ke apa, duduk pondok Kazam tu lah. Abang tak pernah pergi tengok dia? Tak pernah. Abang tak pernah pergi tolong Ustaz Kazim? Kalau hang tak boleh bela tok hang tak boleh bela mak menakan hang bela Ustaz Kazim jadi?
Tuan-tuan ingat senang kan nak bela orang tua-tua kan? Duit banyak orang kan? Tambah zaman sekarang ni duit tak ada kan? Saya pun tak tahu berapa lama saya boleh bertahan bela orang tua-tua kan? Bela-bela anak yatim saya tak tahu. Dulu saya tak pernah meniaga kopi. Saya meniaga kopi. Dulu orang buat kopi saya sepanjang jalan gambar saya ya, kopi ala Kazim. Sekarang saya kena bawa main ceramah. Saya datuk tuan-tuan. Bukan satu datuk, dua datuk. Terpaksa lah. Orang sedekah tak ada, sumbangan tak ada, apa pun tak ada, duk menung. Tu pun nak roboh pula tempat sekolah saya. Saya pening kan. Kalau hang tak nak bela pun tak apa, hang bagilah sikit sebulan 100 kau ustaz ni duit elektrik saja dia. Mak kita, mak menakan kita. Kamu nak tak panjang umur? Ya, sambung silaturahim. Kamu nak tak dimurahkan urusan kamu? Ya, sambung silaturahim. 3 kebajikan ni Nabi SAW sebut kepada kita. Panjang umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Bagaimana dapat 3 benda ini? Tolong jaga silaturahim. Anak menakan kita nak sambung belajar di Mesir. Baru habis tam apa semua ni, adik telefon, bang, ni si PA tu nak sambung belajar di Mesir. Sajalah tanya abang, laku aku abang ada zakat ke, nak sedekah ke apa ke? Aku baru pergi sedekah kat orang Syria. Hang lambat abang. Oh ya ke? Tak apa aku saya hutang ni aku mai. Bagi RM50. RM50 nak pergi Mesir. Ni anak saudara abang. Nanti dia balik, dia jadi ulama. Dia balik, dia jadi ulama. Abang tak mengaku dia gawalai nak menakan aku. Anak menakan apa? RM50 dia bagi. Mercun habis 2,000 boleh tak? 3 malam main mercun. 1 malam 1,500. 4,500. Ya, tu. Nunggu. Tu. 30 meletung. Bum. Macam mana ya? Lawan. Malam esok kita buat 60 lah. Yang tu pun 1,000 ayah. Tak apa, ayah bagi 2,000. Bak nak bakar duit tak kedekut. Bak nak sedekah, nak menakan pergi mengaji. Dia boleh dapat asnah ustaz, tambang boleh dapat jabat agama ustaz. Dia boleh dapat lah, hak tu jabat agama. Hak YB punya, hak jabat zakat punya. Hang pak menakan dia. Tak, pasal apa saya nak kena susah-susah pula pasal anak? Sebab Allah yang cakap, tolong saudara hang. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, kalau kita ada persatuan yang kuat, keluarga kita berkumpul 100 keluarga, 200 keluarga, dalam 100 anak beranak keluarga Haji Kazim ni, takkan seorang pun tak boleh bagi 1,000. 1,000 seorang, ada 100 orang, 100,000 dalam bank. Daripada 100,000 ni kau pergi berniaga, kau jana pendapatan ni balik kepada keluarga kita, keluarga Haji Kazim. Kita tak merempak tuan-tuan. Saya kadang-kadang tengok orang duduk dalam surat khabar, dalam muka buku, dalam toktik, suami saya kena serangan jantung, perlukan wang. Anak saya perlukan pembedahan jantung segera, perlukan wang. Sampai bila kita nak dengar macam ni tuan-tuan? Sebab tu Islam menyuruh kita supaya jadi kuat dalam bidang ekonomi. Bagaimana nak jadi kuat dalam ekonomi? Tadi saya sebut pada tuan-tuan, kekuatannya datang daripada silaturahim. Jadi mulai hari ini kita panggil balik adik-beradik kita, reunion balik. Ni waktu Syawal masih ada, hari raya masih ada lagi semangat dia, bincang elok sambil duduk makan lemang ni, bincang. Rumah pusaka tu kita jadikan rumah pertemuan keluarga kita. Jadi anak-anak kita ada 5 orang, Kak Long 6 orang, Abang Cik 7 orang, saya pula 8 orang. Anak-anak kita ni semua kerja bagus-bagus, kita minta depa 1,000 seorang.
kita suruh anak Kak Long, si Aiman yang ada ijazah dalam bidang apa ni, dia buat menega duit ni. Allah tuan-tuan, kita kembangkan dia, lama-lama jadi hebat tuan. Jadi lepas ni tak payah lagi kita nak kecil hati dengan abang kita, tak payah lagi kita nak terasa dengan kakak kita. Sebab daripada kita terasa ni bila? Raya, hari raya adalah hari terasa. Ulang balik. Hari raya adalah hari benci, hari raya adalah hari tak suka. Bila baik? Balik je baik. Assalamualaikum. Kak Long, apa? Salam dengan Kak Long. Ala anak menakal ke? Ala. Oh, baik. Baru sampai. Tunggu petang sekali lagi. Mak dia marah. Oi, pinggan tak basuh ni. Tun. Tun. Basuhlah pinggan Tun. Oi. Asyik kita basuh pinggan. Kak tak. Kak tu beranak kecil. Nah, anak dara ada basuh pinggan. Dia lempak pinggan tu, dengar apa masjid. Pompang. Kalau tak nak basuh tu, saya basuh pecah pinggan mak saya lagi. Taklah kita je betul-betul kita tak menikah. Kalau jadi kita pun nak menikah lah. Lah buat macam mana? Kak hang mengandung. Nampak lah. Kadang-kadang kak tu ada anak kecil tidur. Pinggan banyak tak basuh. Macam mana supaya tak basuh pinggan? Dia cubit budak tu. Elok nak basuh tu ya. Anak mama lama. Oh, teriak pula ada tamu. Duk mak weh. Hang tu kira anak hang sudah no. Tak patut basuh pinggan. Pak saya basuh pinggan ya tuan. Tahun depan tu menikah pula. Rasa dengan bangla mana tu menikah pula tuan. Terasa pak saya tu saja. Ada yang terasa pak saya apa? Man, kak hang nak balik man weh. Tu bilik hang tu bagilah kak hang abang baipak nama ni. Bak. Terus man tidur mana? Allah man Tuhan tidur tak pangking buka mutam boleh ah. Dia bagi kak dia baipak dia balik pada KL naik kereta Myvi tu pakai spek hitam sampai rumah pukul 8 malam pakai spek tu. Nampak ah? Kadang-kadang untuk kakak yang kerja nubuh ekon, buh ekon yang kita ni ekon apa budak pergi tidur ramai-ramai rasa mak bilik kak mak buh ekon hak kami ni mak panas lik-lik ni mak ni bukan kata telok pun kalau tak tengah laman mak masak mak pilih kasih punya pak saya bergaduh sejak daripada tu tak baik lah. Kena malas buat kerja pula. Punca ni jadi semua tuan-tuan. Sekarang ni tukar hari raya ni tuan. Orang tanya pada saya, ustaz, apa pendapat ustaz? Anak-anak balik pergi tidur di hotel. Tak apa. Itulah mak terasa. Nak terasa apa makcik? Oh, makcik ada 3 bilik, anak 8. Anak 8, menantu 13. Loh, mereka mana lebih 3 orang tuan. Buat macam mana nikah 2. Belum masuk anak pinak lagi bilik ayak 2. Makcik oi biarlah dia duduk kat hotel. Biar pilah. Biarlah depa tidur di hotel pun tak apa daripada duduk tidur tengah-tengah ruang tamu tu, selok kain sana, selok campur sepupu anak makan semua apa semua ni abang ipak adik ipak semua birah-birah ni biar pilah terjaga aurat dia. Sekali yang tengah hari main makan. Dan anak-anak yang balik ni pula jangan balik saja duk ngangah, duk tunggu nasi. Bawa lah segala bekal untuk mak pak. Dan bila nak balik Kuala Lumpur tu bagi duit raya lain. Mak ni duit raya mak, ayah ni duit raya ayah, yang ni duit elektrik. Ekon pasang duit ayak lagi anak-anak saya mandi pula 24 jam ekon mak ni 5 orang anak bagi 1,000 seorang, 5,000 duit elektrik tak gelap pak lah. Kalau lah tiap-tiap hari raya seronok. Ni bila habis hari raya main bil elektrik menung pak ni. Fikirlah sama abang-abang yang duk tengok kita punya live ni. Kadang-kadang hak duk di kampung tu kerja kelang, hak balik ni kereta besar-besar marah tu.
Mak, mereka ada bayar. Ada bayar mak. Masa nak balik tu, mereka ada bagi duit ke mak? Mana ada. Ni siapa nak bayar? 400 bilik elektrik hang lah bayar. Allah mau saya kerja kilang mau hang pinjam kat toke kilang. Nak pinjam apa mak ai hampir jumpa tu ada jual batu. Ini batu banyak kisian sama encik tu. Mak nak suruh saya jadi syirik ke mak? Tu cerita Piramli duk percaya dengan batu. Bang. Jadi jom, kalau ada anak yatim yang anak menakan kita, pergi ambil balik belah. Dan jangan jadi hamba abdi kat dia pula, suruh-suruh pinggan belah cucu lah apalah. Dia tu anak yatim, belah dia elok. Kalau tak boleh nak belah anak yatim, pergi jumpa dengan pengusaha anak yatim. Ni anak saudara saya, tapi saya duk kerja di Kuala Lumpur. Jadi saya bagi sebulan 500 untuk belanja depa makan. Tolong bagi hak terbaik ke anak menakan saya. Dia kerabat kita. Kalau ada abang kita yang sakit, kalau ada abang kita yang miskin, kalau ada abang sulung kita tak menikah, kita ada 6 beradik, abang sulung tak menikah, 5 beradik ni adik-adik dia. Kenapa abang long tak menikah? Ayah saya meninggal waktu saya umur 15. Adik-adik pun kecil lagi, beranak rapat tak? Jadi saya lah jadi abang, saya lah jadi pak, saya lah jadi mak. Jadi saya kerja, saya tanggung adik-adik saya sampai universiti. Saya pun terlupa nak menikah tak? Tak apalah, saya tak menikah pun tak apa, jadi mereka menikah. Berapa ramai adik-beradik yang tak kenal jasa Abang Long. Duk naik motor pergi masjid, kain pelekat selok pergi ke lutut. Weh Balong, mu selok kain tinggi kan? Senang aircon masuk. Dia kata senang aircon masuk. Balong tak nikah, Balong. Malah tak nikah. Siapa nak dengan aku dah 65 dah. Memang tak nak nikah, Balong. Tak. Dua belah adik-adik. Susah lah. Bagi mereka senang tak apa. Hak 5 beradik tadi tak mau balik? Balong. Balong tak nak kahwin ke? Tak payah 65 buat nyemak katil. Abang Long kahwin tak? Ada orang jaga Abang Long? Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak tuan. Macam kenal dialog tu ustaz tu, nama dia Haji Bakhil tak ni. Abang Long pergi masjid naik apa? Tu motor buruk tu. Motor tu dia hantar pergi sekolah pun tak ingat ke orang dah cabut tu. Tu dia, tu ada. Minggu depan balik, buat balik kereta. Balong, kereta ni kami pakat beli, hadiah untuk Balong pergi masjid. Esok nikah baru, boleh pergi Batu Ferenggi. Agak-agak Balong teriak. Aku belah apa belah, aku tak harap apa pun. Tapi rumah aku cowai tak ada, apa beli kat aku cowai. Lah, minta cowai pula dah tak ni. Minta cowai, tak ada cowai pun tak apa, cukup pun boleh tak. Dia abang kita, dia kakak kita. Ustaz pernah jumpa? Pernah, tapi bukan abang, adik perempuan kerja bank, besar gaji dia tuan. Ada 2 mak pak tua dua-dua ni. Sak balik kawan ni, sak balik kawan ni, sak balik kawan ni. Kadang lambat balik, kadang tak balik. Mak pak ni tua tak larat. Adik perempuan kata, saya berhenti kerja, volunteer. Saya akan jaga mak dan bapak. Abang-abang dengan kakak-kakak boleh support saya? Boleh. Mereka bagi seorang 1,000. Kak Long bagi 1,000, 1,000, 1,000. Semua laki bini bagi 1,000, dapat 6,000. Ni dia bela mak. Dia main mengaji dengan saya, dia bawa mak dia, dia bawa bapak dia main mengaji sekali. Lagi duk heret balik pula. Itulah kerja dia, jaga mak bapak, jaga makan minum. Adik-beradik pakat bagi seorang 1,000. Ganti balik hang berhenti kerja bank. Satu hari pak dia mati. Saya tanya kat dia, kak, depa potong dah elam tak? Alhamdulillah. Lepas tu pula mak dia mati pula. Main mengaji seorang dia dah. Macam mana kak, elang potong tak? Tak. Sampailah dia meninggal 2 tahun lepas. Dia pun tak menikah, pasal jaga mak pak dah. Sanggup adik dia tak menikah, janji boleh jaga mak pak. Saya tak rela ustaz, mak pak sakit.
dan adik-beradik mumpakat. Inilah nama dia, keindahan silaturahim. Yang banyak kita dengar adik jaga mak, kak balik, abang balik mengarah ya. Mengarah adik tu. Ti, tengok mak ni, tengok punggung ni macam dah merah lah Ti. Tak tukar ke lampin ke apa ke, kena tukar selalu ni buah krim tak apa. Amboi, balik duk mengarah orang. Balik pun Sabtu petang, pagi Ahad balik KL. Oh, duk belik mak ni merah ni, tak buah krim ke, buah lotion sikit lah. Padahal dengan mak tu pun mengadu, adik hal, kau kan jaga aku, kadang nak makan pun lambat lah kata. Mak bukan lambat, tak pernah lambat, sekali tu gas habis. Mak ingat tak cik kata gas lambat, gas habis, nak tunggu orang main hantar gas tu lambat sikit, sekali tu je dia mak. Satgi mak ni aku cekik sat lagi. Dia hak balik sak-sak ni, jangan duk kata duk ngarah pula tu. Adik kita yang bela mak ni cuti tak pernah pergi, ceramah tak pernah sampai, kuliah pun tak datang, berjemaah di masjid pun tak datang, pasal duk tunggu mak. Kita Sabtu Ahad pi Cameron, pi Alustar, balik singgah Sat, lepas tu balik singgah 2 jam pi KL balik. Yang adik kita ni malam-malam mak gatai, Ti, main garu aku saat gatai ni pukul 2 pagi gatai. Anak duk garu. Hang garu apa Ti oi? Tu dinding lah. Hak mana bela orang tua dia tahu lah. Anak lelaki senang. Pak gatai, pak pi kat dinding tu, kat bucu tu, pak buat lagu tu, pak oi. Oh. Yang mana bela mak pak ni dia tahu lah. Saya duk bela beratus orang dah. Saya tahu lah. Duk jerit sakit. Duk dalam kereta, kita bawa pergi klinik, sihat. Rupa nak ajak berjalan. Tadi duk atas kata, aduh, kenapa ni kau gauk kau tak tahu, aduh, aja tolak wheelchair, aduh, pelan. So kata tutup pintu kereta, dengar klasik nasional, sihat terus. Kita nak pergi makan nasi kandar kah? Boleh tak? Astagfirullahalazim, dia nak jalan, tu mak. Dak ustaz yang duk bela tok teruk siapa? Yang ustaz duk bela tok teruk orang tua-tua ni pasal apa tak? Pasal saya tak ada pak. Bapak saya mati umur saya 8 bulan. Saya mana ada pak? Ada yang mati. Saya tak pernah cium dia, saya tak pernah salam dia, tak pernah cium tangan dia, tak pernah bagi duit raya kat dia, tak pernah bagi kemplekat cak gajah duduk kat dia. Saya tak pernah bawa pak saya pergi masjid, tak pernah bawa pak saya pergi umrah haji, tak pernah. Mana saya nak dapat pahala? Saya niat saya bela orang tua-tua ni macam bela pak saya, macam bela mak saya. Jadi tuan-tuan, jom hari ni kita belajar bab silaturahim saja. Akan datang kita cerita pula silaturahmi sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Bila ustaz nak ustaz? Saya dah ceramah 35 tahun. Inilah kali pertama saya main sini. Jadi nak jemput balik 35 tahun pada sekarang, kita bawa tajuk ukhuwah Islamiyah pula. Aku mau 75, kalau 35 tahun 110 tahun. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi 35 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya tak minta derma. Tuan-tuan derma dengan belilah apa-apa keluaran daripada Sinar Al-Barakah ni untuk warga Mas dan anak-anak yatim di sekolah saya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.